Eclipse Podcast. Jadi kembali lagi bersama kami iaitu Eclipse Podcast. So hari ni saya lagi sekali sebagai host anda untuk sesi podcast kita pada hari ini. By the way, nama saya Ashla. Kepada mana siapa yang tak tahu. So hari ni kami membawa tetamu khas iaitu PM production kami. Iaitu boleh perkenalkan nama anda? Nama saya Muhammad Azri Haikal bin Muhammadan, tapi boleh panggil saya Ray je. Okey, Ray. Boleh jelaskan sikit tak peranan anda dalam menjadi production manager dalam event ni? Okay. Maksudnya macam bila audience tengok event tu berjalan lancar, itu semua hasil kerja daripada kami lah. Basically PM ni kerja dia mostly macam waktu-waktu nak dekat-dekat event untuk macam booking tempat kan? Yes, maksudnya saya lebih kepada time pro. Saya time punya pro kerja. lah, betul. Sebab mostly EM, DM lain semua menjalankan tugas semasa pre sahaja. Serasa saya, betul tak? Mereka macam PM, dia bahagian untuk lebih kepada tinker lah. Maksudnya idea untuk membuat event tersebut. Saya bahagian pelaksanaan. Maksudnya macam apa yang EM minta, saya yang akan uruskan lah untuk buat ni. Tapi basically kerja saya banyak kepada untuk booking tempat, macam cari settlekan hal-hal kru, kalau kru ada masalah apa semua, macam tu lah. Okay, so Ray, macam mana ini memang pilihan Ray ke macam mana untuk jadi PM ni sebenarnya? Boleh ceritakan sikit tak? Berat kan soalan ni. Berat. Sejujurnya lah, apa ni, jawatan production manager ni bukan yang saya minta lah. Tapi bukan juga yang saya tak nak, tapi saya tak minta. Tapi kebetulan jawatan yang top management iaitu High Council ni diberi oleh kita punya pengarah projek iaitu Misha. Saya pun tak sangka yang saya akan dapat jawatan ni. Macam tu lah. Okay. So next question, which is bahagian 2 iaitu minat, motivasi dan kepimpinan. Apakah yang membuatkan Ray berminat untuk memegang jawatan sebagai PM production? Minat Minat. Pada awalnya saya, macam saya kata tadi, saya tak sangka yang saya dapat jawatan ni. Nak cerita pasal minat, sebelum ni saya tak berminat untuk memegang sebarang jawatan. Sebab itu saya punya mindset lah sebelum ni. Sebab pada saya, semakin tinggi jawatan kita, semakin besar tanggungjawab. Sebab saya takut kalau ada apa-apa kesilapan. Saya takut lah kalau ada apa-apa kesilapan ke apa semua yang dibuat oleh saya lah, macam tu. So ada rasa seronok ke, bangga ke tak bila diberi kepercayaan untuk memegang jawatan ni? Seronok ada, tapi saya lebih kepada takut lah. Takut. Okay. Takut kalau contoh kalau kita buat keputusan yang salah, so dia akan mengganggu seluruh production. Betul? Setuju. So apa pandangan awak juga? Apakah ciri yang paling penting yang perlu ada pada seorang PM? Ciri yang paling penting yang perlu ada Untuk menjadi seorang production manager. Masa awak ciri-ciri macam saya. Bukan. Ya, saya PM. Oh iyalah, okey lah. Ciri-ciri yang macam saya. Yang perlu ada, saya rasa adalah nombor satu sekali, yang paling penting sekali, punctual lah. Macam saya tak kata yang saya punya time management ni okey. Cuma semasa saya menjadi PM ni, saya mencuba untuk memperbetulkan masalah disiplin dari segi time management saya. Macam tu lah. So Ray pernah rasa tak ragu-ragu ataupun kurang yakin bila pegang jawatan ni sebenarnya? Itu selalu ragu-ragu tu selalu. Sebab contoh kalau department, saya bagi contoh lah, macam department AEM, untuk sesuatu program tu membuat tentatif, tapi dia meminta untuk saya sebagai PM, saya sebagai production manager untuk double check. Kat situ saya was-was sebab saya tertakut saya yang ada tersalah pandang. So saya macam was-was lah kat situ, ada ragu-ragu lah sikit. Sebab kami semua pun dalam proses belajar lagi sekarang. So pada saya Okay lah. Itulah sedia. lebih kurang lah. So untuk bahagian 3 pula, cabaran, tekanan dan pengurusan stres. So bila dah jadi PM ni, takkanlah tak stres kan, betul tak Ray? Betul. So
Macam mana Ray boleh control stress tu sebenarnya? Boleh ceritakan? Kalau ikutkan, kalau pasal stres ni saya pun tak boleh nak kontrol stres. Alamak. Sebab dia semakin dekat dengan event ni, dia makin banyak masalah yang timbul kan. Yelah. Biasalah semua orang penat kan. Untuk bagi saya pula, cara saya untuk kontrol saya punya stres tu dengan cara macam lepak dengan kawan-kawan, keluar dan healing macam biasa kan. Macam tu lah. Gen Z kan, Gen Z takkan pernah lepas daripada healing. Saya bukan Gen Z. Oh ya ke? Nanti sikit. Okay lah. Okay, next question. Apakah cabaran yang paling besar bila apakah cabaran yang Ray hadapi semasa menjalankan event ni? Sepanjang menguruskan. Sorry. Sepanjang menguruskan event ni, cabaran saya adalah bila sesuatu masalah tu kita tak dapat nak cari jalan penyelesaian dia dengan cepat lah. Sebab lagi satu masalah dia dari segi kru lah. Kalau kru ada yang memasang muka, pada saya benda tu kerjasama lah. Kalau kru tak bekerjasama, satu event tu takkan jadi lah. Dia akan timbul masalah kat situ. Apa yang penting ni? Kerjasama. Yes. Okay. So last question. Bagaimana cara Ray mengawal stres dengan emosi ketika ada masalah dalam pengurusan event? Lagi-lagi waktu run ke, waktu rehearsal ke, macam mana? Cuba ceritakan. Apa? Boleh ulang dia cara? Macam mana Ray mengawal stres dan emosi ketika ada masalah dalam pengurusan event? Cara saya menguruskan saya punya stres lah, mengawal lah. Dengan emosi juga. Saya kena sentiasa saya kena tenang lah. Sebab pada saya, kalau saya sebagai production manager panik, saya kena kontrol benda tu. Kalau saya panik, macam mana pula dengan kru-kru yang lain? Betul. Sebab benda tu di bawah saya. So saya kena pandai kontrol semua untuk semua kru saya, untuk bagi mereka semua tak takut dan semua benda berjalan dengan lancar. So masalah tu biar seorang je lah yang tahu. Masalah tu biar saya seorang yang tahu. Okay, so kita ke next part, which is kerjasama pasukan dan pengurusan department. So susah tak untuk mengurus dan berurusan dengan department lain? Sejujurnya senang je. Sebab pada saya, kita untuk sel ni, kita berkolaborasi dengan sel satu, which is Dreamer Production. Ya, betul. Pada saya, walaupun kami semua baru kenal dengan Dreamer Production, tapi kami mereka punya bonding tu kita cuba dapatkan lah. Dan mereka pun sangat bagus. Walaupun diorang sel satu, tapi diorang bagus lah dari segi bonding. So kat situ senang lah untuk kita berinteraksi dengan diorang. Faham? So soalan yang lain, bagaimana cara Ray memastikan komunikasi dan antara department berjalan dengan lancar? Komunikasi antara department pada saya bonding lah. Kunci dia bonding. Sebab kalau tak ada bonding antara department yang lain, dia akan jadi macam susah lah. Dia akan kalau ada salah ke, yang ni akan salahkan yang ni akan salah yang ni. Tapi mereka tak berbincang. Pada saya komunikasi lah yang penting untuk satu event, untuk satu organisasi lah. Faham? So question yang ni menarik sikit tau sebenarnya. So best tak bekerja dengan Dreamer Production ni? And apa pengalaman yang paling menarik sepanjang bekerjasama dengan mereka? Bersama Dreamer Production, sejujurnya best lah. Sebab mereka pun datang daripada pelbagai latar belakang seni. Mereka datang daripada latar belakang seni. Ada yang datang daripada sekolah seni, ada yang walaupun yang datang bukan daripada sekolah seni, tapi mereka dia orang punya cara pergaulan dia orang. Cara pergaulan dia orang lah bagus lah. So kita orang lagi senang masuk selesa untuk bergaul dengan dia orang. Tak ada rasa macam senior junior kan. Tak ada. Memang rasa macam berkawan sesama kita, betul tak? Betul. So apakah pendapat anda juga sejauh mana pentingnya kerjasama pasukan dalam menjayakan sesebuah event? Kerjasama pasukan. So yang teamwork tu sejauh mana pentingnya teamwork tu basically? Pada saya teamwork tu kunci dia sebenarnya. Kalau dalam satu organisasi tak ada teamwork, tak ada bekerjasama tu, macam mana semua kerja nak jalan? Betul. Sebab pada saya, kalau satu kerja tu, contoh dalam satu organisasi, kita ada banyak department apa semua. So kalau tak ada kerjasama di antara semua untuk jalankan department yang ni, so takkan hasil lah sebuah event tu.
communication is the key, right? Itu communication lah. So, kita dah ke last part, which is Dah nak habis kan? pembelajaran dan penutup. So, jika dia berikan peluang ni, Ya. kalau anda dapat lagi peluang untuk menguruskan event Ya. pada masa hadapan, apakah perkara yang ingin Ray perbaiki sebenarnya? Sejujur-jujurnya lah. Sejujurnya lah, pada side saya lah. Ya. Banyak yang saya nak perbaiki. Terutamanya pada diri saya lah. Saya maybe akan lebih perbaiki dari segi saya punya time management, disiplin. Sebab saya akui dalam SEM ni banyak Ya. masalah yang timbul disebabkan saya lah. Faham? Itu je lah. Saya akan perbaiki lah semua benda tu, insyaAllah. Dengar janji. Janji. Yes. So ni last question Okay, apakah nasihat Ray kepada pelajar-pelajar ataupun individu yang ingin menjadi ingin menjadi production manager pada masa akan datang? Nasihat saya, disiplin kena jaga, time management kena jaga, solat jangan tinggal, jadi anak yang soleh Dan soleha. Dan soleha. So itu saja untuk kita punya podcast hari ni. Itu Yeay. Okay, so sebenarnya sesi bersama PM kita pada hari ni adalah sesi terakhir podcast Eclipse podcast sebenarnya. So macam mana anda rasa, macam mana perasaan anda bila anda jadi guest terakhir untuk kita? Saya nak berterima kasih kepada Eclipse Production sebab menjemput saya menjadi guest pada hari ni. Dan saya harap event kami pada SEM ni akan berjalan dengan lancar lah. Amin, InsyaAllah. So there is no more bertemu kembali or no more next week. It's just bye.